Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Najmuddin bin Gani daripada Sekolah Kebangsaan Berseri. Saya mohon pendapat ataupun pendirian balik fatwa berkenaan dengan isu semasa sekarang ni yang hangat ni, berkenaan dengan bin dan binti anak luar nikah kepada bapa penzina. Itu saja. Wallahu a'lam. Okey. Pertama berkenaan dengan zakat pendapatan. Ingin saya jelaskan, pertamanya bab zakat ni sebahagiannya tauqifi. Sebahagiannya itu mesti berpandukan kepada nas, kadar, nisab. Ini mesti datang dalam dalil, kerana akal tak boleh fikir. Tetapi di sana ada juga ruang untuk ijtihad, iaitu harta-harta yang boleh dikenakan zakat. Sebab itu bila masuk zaman Umar ada ambil zakat ke atas madu. Zaman sebelum itu zakat madu ni tidak kedengaran. Maka bila masuk zaman kita ni, ada satu fenomena orang makan gaji, yang mana gaji dia tu boleh dirancang daripada awal tahun sehingga ke hujung tahun. Kalau orang zaman dulu tak, dia mengembala kambing, dia buat padi. Tapi orang yang macam makan gaji ni, dia pegawai kerajaan kan, dia boleh tahu dah gaji dia daripada bulan 1 sampai bulan 12 sama je. Jadi timbul isu, dia orang ni kena zakat ke tak? Kalau dia orang kena zakat, berapa? Kalau dia orang tak kena zakat, macam mana pula? Sedangkan kalau tak kena zakat, orang yang kerja kerajaan ni gaji dia lagi besar daripada orang buat padi kadang-kadang. Pegawai-pegawai tinggi kerajaan yang jusah, yang turus, gaji puluh ribu. Yang profesor di universiti gaji puluh ribu sebulan, kan? Guna habis, tak kena zakat. Jadi sebab itu para ulama semasa ini mereka buat kajian, ada tak di sana riwayat yang mengisyaratkan orang yang dapat gaji macam ni boleh kena zakat. Maka mereka berjumpa riwayat hadis berkenaan dengan mal mustafad. Mal mustafad ni kena bayar zakat dan tanpa menunggu haul. So kalau satu orang tu dapat harta tiba-tiba dan mencapai nisab, di tengah-tengah haul, dia kena bayar zakat. Jadi ini yang dipakai oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia kata gaji-gaji ni macam mal mustafad. Bukan hanya orang yang makan gaji, termasuk orang yang ada pendapatan daripada khidmat profesional, yang mana mereka ini lebih kaya daripada orang yang tanam padi. Kalau orang yang tanam padi kena zakat, takkan lawyer tak kena zakat? Lawyer yang khidmat dia sekali buka fail aja 30,000 umpamanya, takkan tak kena zakat? Jadi mereka mengkiaskan dengan mal mustafad tadi. Sebab itu tidak perlu tunggu haul. Dia kira daripada awal sampai sudah. Kalau kira haul zakat orang yang kerja kerajaan ni, bulan 1 tahun ni punya gaji kena tunggu 1 haul, habis dah. Bulan 2 kena tunggu haul lain, bulan 3 kena tunggu haul lain. Jadi Qardawi kata tidak perlu tunggu haul, boleh kira daripada awal tahun sampai akhir tahun berapa, tolak keperluan asasi, maka tengok lebihan itu mencapai nisab ataupun tidak. Mencapai nisab ataupun tidak, baru dikenakan zakat. Kalau capai nisab baru kena zakat 2.5%. Ini ijtihad, mengambil kira riwayat hadis yang menyebut pasal mal mustafad dan mengambil kira maqasid syariah, yang mana Allah Ta'ala sebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta-harta dalam negara tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja di antara kamu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan bin anak zina. Saya ingat dalam 2-3 hari juga ni keluar keputusan kan, yang mana mengatakan Jabatan Pendaftaran tidak terikat dengan fatwa negeri dan juga tidak terikat dengan fatwa kebangsaan. Dari sudut undang-undangnya betul lah kan? Sebab dia buah federal.
Tapi yang tu nantilah orang-orang pakar perlembagaan lah yang akan bincang, bukan saya bukan pakar perlembagaan dan undang-undang. Tapi kalau kita bincang dari sudut agamanya, memang dalam isu ni ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat majoriti ulama yang mengatakan anak zina tidak boleh dibinkan dengan ayah zinanya. Pendapat yang kedua adalah pendapat minoriti ulama, itu dinukilkan daripada Urwah bin Zubair. Pendapat ini juga adalah pendapat yang dinukilkan daripada Al-Hasan Al-Basri, Ishaq bin Rahoya, dan dipilih oleh Ibn Taymiyah dan juga Ibn Qayyim. Dua-dua pendapat ini ada hujah masing-masing. Majoriti ulama menggunakan hadis al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Bagi orang yang anak ini, nasab ini bagi orang yang mempunyai firash, bagi orang yang mempunyai hamparan perkahwinan. Manakala bagi orang yang melakukan penzinaan, haknya adalah dihalang daripada mendapat nasab. Ini hujah majoriti ulama. Tetapi minoriti ulama seperti Ibn Taymiyah, mereka menggunakan kisah yang disebut dalam Sahih Muslim, iaitu kisah Juraij, yang mana dia digoda oleh seorang perempuan yang nak berzina dengan dia. Dia tak tengok perempuan tu. Jadi perempuan tu pergi berzina dengan seorang pengembala. Jadi mengandung, bila melahirkan anak, dia kata anak ni Juraij punya. Jadi Juraij bagi tahu, Juraij diserang oleh orang kampung dia, tempat ibadatnya dihancurkan. Jadi mereka mengatakan kepada Juraij, ni anak engkau. Juraij kata, tunggu, bagi aku, da'uni usalli, bagi aku salat dulu. Juraij kata, bagi aku salat sekejap. So lepas Juraij doa dan salat dan berdoa kepada Tuhan, dia cucuk perut budak ni, cucuk perut bayi ni. Dia kata, ya gulam, man abuk, wahai gulam, siapa bapa kamu? Dia kata, abi fulanur ra'i, fulanun ar-ra'i, ayahku adalah fulan yang menjadi pengembala. Maka kata Ibn Taymiyah, itu anak zina, clear anak zina, kan? Jadi bila kita tengok, macam mana pula dia boleh tanya siapa bapa engkau? Sebab zina mana ada bapa. Jadi bila Nabi cerita hadis ni, memang dia cerita umat terdahulu, syar'u man qablana, tetapi boleh dipakai dalam syariat kita selagi mana tidak bercanggah dengan syariat kita. Hadis yang dipakai oleh majoriti ulama tu, Ibn Taymiyah takwil kan. Dia kata hadis yang Nabi kata orang yang berkahwin akan dapat anak nasab, manakala orang yang jahat tak dapat. Bila mana seseorang berzina dengan isteri orang, apabila mengandung dan bersalin, maka anak yang terhasil itu akan dinasabkan kepada suami, kerana dia pemilik hamparan. Selagi mana dia tak nafi, nasab pada dia. Kalau dia nafi, baru kena buat li'an. Maka hadis itu diikat dengan satu situasi yang khusus. Bila berlaku pergaduhan merebut anak, maka kes akan, selagi mana suami tidak menafikan anak tu, akan dibinkan pada suami kerana dia pemilik hamparan perkahwinan. Maka saya tengok dalam isu ni ada dua pendapat. Dua-dua pendapat ahli sunnah. Dua-dua pendapat ahli sunnah. Cuma majoriti negeri, saya ingat ambil pendapat majoriti lah. Sebab pendapat majoriti ni memanglah pendapat empat mazhab. Tapi diperoleh kita ambil pendapat minoriti ni. Kenapa? Kerana ada beberapa perkara. Yang pertama, kerana dalilnya ada. Yang kedua, kerana kita melihat suasana sudah berubah. Dulu mendapat nasab merupakan satu kebanggaan. Sekarang mendapat nasab merupakan satu bebanan. Semua orang pakai nak lari belaka. Yang kedua, kita nak menjaga psikologi bayi itu. Kerana ada beberapa kes di sekolah-sekolah yang bayi tertekan. Bukan bayi lah, budak ya, asalnya anak zina, tertekan bila tak ada bin. Dia menghadapi tekanan, ada yang lari pada sekolah kerana malu. Jadi benda ni nampak macam tak begitu bagus kepada budak tu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita memandang kepada maqasid syarak supaya menutup dosa orang. Kesalahan yang dibuat masa muda dulu, kemudian dia pun dah berkahwin dengan perempuan yang dia zina, dapat anak tak cukup syarat, tak dapat bin dengan dia, anak perempuan. Bila anak tu nak kahwin, dia tak boleh jadi wali, akan buka balik cerita yang lama. So dia akan seolah-olah macam membuka aib yang lama yang Islam suruh padam. Jadi kerana itu kita pilih pendapat yang kedua ini. Tapi kita tidak menyesatkan pendapat yang pertama.
Kerana kita anggap, ahli fatwa menganggap ini adalah isu khilaf yang mana kita ada ruang untuk menilai dan berhujah. Tetapi nak meletakkan bin kepada bapa zina ni mesti ada dua syarat. Syarat yang pertama, bapa zina tu mengaku itu anak dia. Yang kedua, mak kepada budak tu yang melahirkan bayi tu tidak menjadi isteri orang waktu dia melahirkan bayi itu. So dua syarat ni kalau dipatuhi akan dibinkan. Walaupun sebahagian cuba menghentam fatwa perleh dengan mengatakan seolah-olah fatwa perleh ini menggalakkan orang berzina. Kita memandang sebaliknya. Kita memandang kalau kita letakkan bin, dia pun takut kerana lepas ni dia bertanggungjawab. Dan yang keduanya, kalau kita nak tengok, selama ni fatwa yang dipegang dalam negara adalah memegang pendapat majoriti. Dan kita tengok di negeri-negeri yang memakai pendapat majoriti ulama yang mengatakan nasab tidak sabit jika anak zina, tidak juga bilangan anak tak sah taraf itu berkurangan. Kita tengok dia sama ada makin bertambah ataupun dia tak turun, kan? Dan yang ketiga, jarang sangat orang berzina baca fatwa sebelum zina. Jarang sangatlah orang yang nak berzina dia kata nanti kejap kita baca fatwa dulu, lepas tu kita tengok kita nak berzina di mana. So jangan meletakkan benda yang orang tak sebut dan orang tak maksudkan. Bukan tujuan kami untuk membuka bab zina, kerana kita menganggap zina adalah haram, zina merosakkan keturunan. Tetapi dalam isu ini ada khilaf ulama, masing-masing mengiktiraf zina itu haram. Cumanya bincang dengan cara akademik. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup sekadar itu dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak atas jemputan. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesudian tuan-tuan untuk hadir. Apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.